Form 5 dengan Form 4 student, dengar video ini kerana Cikgu Debbie nak bantu korang untuk korang punya exam matematik, okay? Dan kita nak fokus kepada kertas 2 kerana kertas 2 dia banyak markah, 100 markah out of 140, right? Okay, so untuk kertas 2, selalunya bab Form 4 dengan Form 5 ni dia famous keluar dekat kertas 2. Okay, dia ada juga soalan daripada Form 1 to Form 3. Cuba tengok my video sebelum-sebelum ni yang saya post. Okay, jangan lupa follow, save dan share. Alright, sekarang kita nak fokus kepada kita punya Form 4 chapter yang selalu keluar dekat kertas 2. Okay, kita go to the chapter 1. Chapter 1 kita ada persamaan kuadratik. So, the first thing you kena tahu adalah kita punya graf kuadratik. Kita ada positif X kuasa 2 dengan negatif X kuasa 2. Yang positif, dia punya graf dia bentuk senyum macam ni. Nah, senyum. Lepas tu kalau dia negatif X kuasa 2, dia muram. Macam tu, muram. Dia turun macam tu. So, you kena kenal pasti dia punya graf. And then, untuk bab 1 ni, korang kena tahu membentuk persamaan kuadratik. Lepas korang dah bentuk persamaan kuadratik, korang kena selesaikan dan akhirnya korang kena dapatkan jawapan X itu. Selalunya ada 2 tau. Dan jawapan X itu kita panggil punca-punca X ni. So, korang boleh menggunakan kalkulator untuk selesaikan persamaan kuadratik anda. You need to know how to use a calculator as well. Lepas dah dapatkan 2 nilai ini, at the end korang kena tahu yang mana mungkin, yang mana tak mungkin. Yang mungkin itu jawapan kamu. So, jangan lupa itu untuk kertas 2 kalau dia nak tanya bab 1. Okay, kalau nak tanya bab 2 pula, apa jenis soalan dia boleh tanya? Contohnya dia akan bagi 2 produk. 2 produk dia akan bagi contoh 2 RM23 asas 5. Lepas tu lagi satu produk dia bagi 16 asas 7. RM16 asas 7. 2 ni 1 asas 5, 1 asas 7 macam mana nak bandingkan? Korang kena tukarkan kepada asas 10. Every time you nak bandingkan something yang berbeza asas, make it into one asas yang sama iaitu asas 10. Okay, so don't forget kalau you want to compare asas 10. And you know what, dekat kalkulator korang ada beberapa asas yang korang boleh ubah-ubah. Korang tahu kan? Okay, apa dia? Asas 2 ialah BIN, binary. Asas 10, decimal, DEC. Cuba tengok kalkulator korang. Asas 8, OCT, octal. So, these 3 you boleh terus convert, tambah, tolak menggunakan kalkulator sahaja. So, itu jangan worry lah. Yang lain korang kena guna manual calculation. Okay, last one. Bab 3. Selainnya korang kena follow saya sebab saya akan buat lebih banyak post. Kita kena sambung. Kita ada 10 bab untuk Form 4. Kita ada 8 bab untuk Form 5. Okay, kita pergi kepada bab 3 sekarang. Penakulan logik. Korang kena tahu the argument number 1, 2 and 3. Kita ada 3 hujah tau. Dia boleh tanya mana-mana hujah yang dia nak untuk kertas 2. So, you kena tahu macam mana nak jawab untuk 3 hujah. Jenis hujah yang dia bagi. And then, you need to know there's a I am so kind. Apa benda tu? I is implikasi. Okay, dia ada macam jika, comma, maka, and then kita ada akas, converse, okay. And then kita ada I am so, S, songsangan. Kita ada inverse. And then lastly, kontrapositif. K, kontrapositif, kind. I am so kind. Okay, lepas itu kamu kena tahu kesimpulan tu ada 2 jenis. Okay, one is like inductive and deductive. So, you need to know on that one as well. Okay, you kena tahu kamu punya bab 3. You know what? You want to know more? I'm not going to do a long video. So, you have to follow me. Tomorrow, I'm going to post more for you guys.